Setiap kali salah seorang daripada kita menjalani ujian darah lengkap, anda akan melihat istilah yang dipanggil MCV. MCV dalam istilah mudah adalah singkatan daripada Mean Corpuscular Volume. Ia pada dasarnya menunjukkan jenis anemia yang anda alami. Ia membantu doktor atau pakar perubatan untuk mengenal pasti jika anda mempunyai anemia dan jenis anemia yang anda alami. Sebagai contoh, jika MCV tinggi, ini bermakna anda mungkin kekurangan vitamin B12 atau asid folik. Sebaliknya, MCV yang rendah akan menunjukkan kemungkinan bahawa anda mengalami anemia kekurangan zat besi atau kadang-kadang juga thalassemia. Dalam kes yang jarang berlaku, MCV juga boleh menunjukkan beberapa penyakit serius yang pada dasarnya adalah kanser sumsum tulang seperti sindrom myelodysplastic. MCV penting untuk pakar perubatan mendiagnosis jenis anemia anda dan juga dalam beberapa keadaan mengenal pasti sama ada anda mempunyai sebarang jenis kanser darah